Salam. Uh, Kali ini saya nak sentuh lagi tentang perkara-perkara yang boleh membentuk pemikiran seorang pembikin filem. Kita dah sentuh tentang pertama, tonton filem, kedua membaca, ketiga dengar muzik, dan keempat semalam teater. Dan kali ini kelima, iaitu kenali fine arts, sebab fine art sangat penting pengaruhnya dalam sinema. Kalau kita tengok pun dalam proses pembikinan filem, pengarah Guillermo del Toro ketika mengarahkan Pacific Rim telah menggunakan karya Goya iaitu Colossus sebagai rujukan untuk kaijunya, dan pengarah Sam Mendes ketika mengarahkan Road to Perdition menggunakan karya Edward Hopper iaitu Nighthawk sebagai referensinya. Bukan sahaja image saja, fine art selalu digunakan karya-karya digunakan untuk reference lighting dan berbagai perkara, dan juga lukisan, painting adalah salah satu cara karyawan bercerita, mungkin dengan cara dia yang tersendiri. Dan saya suka sebab fine art selalu reflect yang kita tidak semestinya faham akan sesuatu karya untuk menyukainya. Dan lebih menarik lagi adalah dalam konteks fine art, kita selalu berusaha atau digalakkan ataupun nak atau tak nak, kita selalunya cuba membuat tafsiran sendiri terhadap karya yang kita tengok, dan sangat penting untuk kita explore. Saya sendiri adalah peminat Frank Stella dan Salvador Dali, dan saya juga selalunya kalau pergi ke luar negara, kalau dapat berpeluang untuk luar negara, saya akan cuba untuk menikmati karya-karya seni halus yang dipamerkan di setiap negara. Jadi saya tak katakan yang seorang pembikin filem harus menjadi seorang pelukis, tetapi amat penting bagi dia orang mendekati cabang seni ini, kerana fine art juga adalah salah satu dari bentuk seni visual, dan bagi banyak bikin filem hebat yang lain selalu menggunakan lukisan sebagai reference visual mereka. Sekian, terima kasih.